Ini kertas je. Kalau tak cetak elok-elok, siapa pun tak pandang pada kau lah. Ini dinamakan rezeki, kau tahu. Tengok macam aku ni. Aku tak mandi, aku tak bersihkan pada aku, tapi aku tak demam. Itu rezeki aku lah. Kan? Ada orang tu makan segenggam vitamin tapi tetap masuk urat juga. Sebab dia tak ada rezeki. Rezeki bukan kertas. Tapi manusia ni bodoh. Sanggup berebut, sanggup makan rasuah, sanggup tunggang agama nak dapatkan kertas tu. Kau tengok macam aku ni. Aku bebas. Aku Maria, masuk kejap boleh tak? Saya ada benda nak cakap dengan awak ni. Kau nak apa ni? Sabarlah, janganlah marah. Kejap je. Dengarlah dulu apa yang saya nak cakap. Apa? Apa-apa? Masuklah kejap. Tak nak lah. Tak nak pula. Kenapa? Apa yang... Ya Allah, Maria, apa yang membuatkan awak jadi macam ni? Apa yang susah sangat awak nak jumpa saya ni? Bukan ke ni awak nak, ha? Lagipun kita kan dah putus, nak jumpa lagi buat apa? Ha? Bila masa pula kita putus? Bila masa? Tengok ni, ada cicit tak? Ada tak? Tak ada kan? Mana? Saya nak tanya, sini tak ada lain Ada. Tapi lepas peti semalam, terus tak ada. Oh, patutlah. Apa hajat kemari? Saya sebenarnya kena kacau lah. Setiap malam saya kena kacau. Sampaikan saya nak buat kerja pun tak boleh. Ada orang cakap mungkin saya kena sihir. Mungkin nak suruh saya kena buang kerja. Cik Pura boleh tolong saya